Ramai yang tertanya-tanya mana hilangnya nasi lemak paru crispy ni. Inilah lokasi terbaru diorang berhadapan dengan jubin cantik di tapak pasar malam Jenaris Kajang. Dibuka setiap hari kecuali hari Sabtu daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah habis jualannya. Selain daripada paru crispy, ada pelbagai jenis lagi lauknya. Korang tengoklah sendiri tu ha. Tanpa berlengah masa, aku orderlah satu nasi lemak paru crispy diletakkan pula dengan sayur kangkung. Untuk mengelakkan daripada paru crispy tu habis, korang kenalah datang awal. Banyak portionnya RM7 je. Oh ya, lupa pula, korang juga boleh order dekat GrabFood tau. Search aja nasi lemak paru crispy. Senanglah kan, order dekat rumah je. Macam ginilah keadaan di dalamnya. Banyak juga diletakkan paru crispy dan kangkung. Ada kangkung, ada telur rebus, ada paru crispy, ada kacang tanah dan juga sedikit timun. Kita letakkan sayur kangkung, paru crispy dan sedikit telur rebus dalam satu suapan. Memang mantap, geng. Pada yang berdekatan, apa tunggu lagi, geng? Jomlah kita support. Boleh terus.